Assalamualaikum, saya Nur Aniza Idris. Okey, Alhamdulillah di Hospital Pakar An-Nur, saya berpeluang untuk mendapat khidmat nasihat dan juga buat stress test. Ini pertama kalilah saya lalui stress test di hospital. Sebenarnya saya tak pernah lagi. Jadi apa yang saya dapat lalui dekat sini, saya dapat lihat betapa pentingnya kita sebagai individu untuk menjaga kesihatan diri kita. Memang kita sentiasa buat check up secara general kan, tapi kita tak pernah pergi secara spesifik nak jantung, kesihatan jantung kita tak pernah tengok sebab kita takut ada blok lah apa dan sebagainya. Tapi bagi saya peringkat awal memang saya rasa takut sebab saya ada history family yang mempunyai masalah lemah jantung, tapi buat masa ni yang ada stent semua tu tak adalah. Cuma masih lagi kita sebagai yang masih sihat ni kena berhati-hati sebab peluang untuk mendapat masalah yang sama tu sangat tinggi. You did actually okay, very well. Sampai 7 minit lebih kurang kan. Pas the second stage, masuk stage ketiga. At your age is actually very reasonable exercise capacity lah, yang average bagus. Okay, macam mana result dia? Semasa lari tak ada rasa apa-apa. Dia ada perubahan sedikit yang I will not take it as positive ya. Dia akan ada perubahan sikit lah, tapi overall is very good. Tidak ada yang membimbangkan dalam ni. So we can consider it as negative stress test. Oh, Alhamdulillah. At a good exercise level lah. Basically every day you do up to 140 itu dia level fitness. Cantik ya. Okay. And you did that without any problem. Alhamdulillah. Tak rasa apa-apa dan ECG okey. Jadi apa yang saya lalui hari ini selepas mendapat konsultansi daripada kita punya pakar jantung di sini, Datuk Dr. Ote, Alhamdulillah saya mendapat satu gambaran bahawa kita sebagai masyarakat Malaysia yang mempunyai makanan yang sedap-sedap, berlemak dan sebagainya ni, kena sentiasa berhati-hati dan sentiasa menjaga pemakanan yang sihat. Kalau boleh sentiasalah buat satu kekerapan, satu jadual kesihatan diri sendiri, kesihatan jantung khususnya. Buatlah check up di hospital yang mempunyai facilities untuk jantung. Itu yang paling penting. Alhamdulillah sini tip-top servisnya dan memberi satu orang kata gambaran yang tidak menakutkan. Jangan risau, kita datang aja buat cek jantung anda, sebab benda ni kadang-kadang kita tak tahu, bila dah datang tu ada yang baru tahu dia ada sakit yang serius dan sebagainya. Jadi sebelum benda tu memudaratkan diri kita pergi cek. Okey, cek jantung di sini, di Hospital Pakar An-Nur Bangi. Kena ingat tu. Saya sebagai selebriti Nur Aniza Idris, saya juga ingin menyeru kepada rakyat Malaysia dan juga seluruh rakan-rakan warga artis kita yang kadang-kadang tidur tak tentu dan sebagainya, dia mempunyai stres dan sebagainya, kadang-kadang kita tak tahu. Yang itu pun saya galakkan untuk datang ramai-ramai ke Hospital Pakar An-Nur untuk dapatkan rawatan.